Episod khas Piala Dunia Lego FC diriuhkan oleh rangkaian terhebat 20 juta fanatik bola. They deserve to lose. Memang deserve to lose lah. If you don't want to win the World Cup, get out. Marah betul tu. I tahu korang dah cover the topic Messi Ronaldo. Panas ke I tengok tu? Panas kan? I tak panas, I tengok korang yang panas. Okay, I bagi you peluang. Kalau you editor Mastika tu, apa dekat cover tu, Messi tu dalam apa, kubur ke? Nissan. Lepas tu Nissan. Messi makhluk jadian. So kalau dalam Lego FC ni, walaupun I tak kenal semua players, so kalau ada penalty shootout, who will be the first, second? Dia dalam Lego FC ni tak ada orang yang skor melainkan 2 ekor ni. Sebab you takkan dapat bola kalau dia minta. You minta lah 1000 kali pun takkan dapat. Takkan pasti ke? Jadi apatah lagi penalty. Tak, I rasa korang macam like korang stay true to what you guys say about you guys are. Proper, mamak, sembang, relax, lepak, datang stream. Kalau tak dapat datang, tengok je lah kat YouTube tu. Lepas tu jangan lupa nak pre-order jersey. Okay, selamat datang ke episod Lego FC yang terbaru. Centur lah kot. Ni adalah episod ketiga edisi Piala Dunia di Lego FC. Episod ini dibawakan oleh Celcom DG, rangkaian terluas, terpantas, terlindung nombor 1 di Malaysia. Right. Kita ada guest lagi. Kita ada guest. Sebab ramai minta bawa guest-guest lagi dan kita tunaikanlah hajat penonton-penonton kita dan kita jemput hari ni Ellie Famira. Sepil lah dek. Thank you. I first nampak Lego FC punya merch macam nak je. Nak? The fan Because I thought, tapi tengah tak ada show sekarang. So usually show I tengah stop jap masa World Cup. So usually I would like pakai local clubs punya jersey kat show I lah. You cakap yang pasal this The Lego, so cute. The fan. This one? Bukan. Oh, ni kat belakang ada Lego. I thought ni kat depan. Sorry, it's not a jersey. I sebenarnya ada confession. Okay. So, no, confession dari segi. Boleh confession dah. Confession You nak dari confess segi. ni kan? You nak confess ni tu ya? Kita sembang World Cup. Macam boleh sesat tu. Tak, I ada confession macam, okay, so like bila, you know, like the producer reach out to me kan, macam, I boleh pilih either I can do my homework, like dengar korang semua previous podcast ni, episode and everything, like tahu the flow and chemistry. Tapi I decided to, I'm just gonna come today and get to know you guys on my own. The correct way. Go the correct way. That That is the Lego FC way. Yes. And also another confession, I don't know some of the names. Please, Okay. happy to introduce. Dari kanan Aizat, Okay. abang, Ama, adik, abang boy. Okay. Semua A. Faham? Okay. I think you came with the right mindset dan hopefully kita akan have fun today lah. InsyaAllah. Yes. InsyaAllah. Right Ellie, sebelum kita start, kita akan tanya setiap guest kita this one question. Apa yang membuatkan Ellie Famira ni fanatik bola? Alexander Lab. Alex Clapp, betul? Favorite player aku time main FM dulu. One of the most beautiful players on the field with the dribbling and stuff. So obviously datang pada my dad. Kalau dah kat TV tu setiap kali Arsenal. Dia Arsenal lah. Yes, correct. Tapi yeah, Lab was probably the reason I fell in love with the club. Saya macam like, I nak tengok and I wanted to associate yourself with the player kan. Tapi saya ni seorang budak berumur 9 tahun yang tak tahu apa-apa pasal bola. So I just like watch the game. Eventually, I played like amateur football league. So I main Selangor the first season and then I banyak lah main like football tournaments and stuff. And then long story short, I started talking about football on Astro. Okay. So like dia macam peminat-peminat lain macam berborak kat Twitter, macam Acha tahu. Acha tahu tiba-tiba it got me to talking about it on TV lah. Okay. So I have my weekly show and stuff. On the pitch, you main position apa? Left back. I love being a left back. You Kidal? I love being a left back. Left footer? Both. So macam bukan tak. Philip Lam. Aduh, nanti kena petik tau. Tak. Kek, boleh I bagi disclaimer? Okay. I rasa macam Hangatkan demam perlawanan bola sepak terbesar dengan Celcom DG. Rangkaian terluas, terpantas dan terlindung nombor 1 di Malaysia. Segalanya untuk pengalaman penstreaman yang lebih baik.
Daripada PAS penstreaman tanpa had, peranti terkini. Sehingga tawaran menaik taraf pengalaman menonton di rumah. Jangan lepaskan tawaran terhad di musim ini. Layari selcomdigi.com hari ini. Atau kunjungi kedai Selcom Digi terdekat. Diriuhkan oleh rangkaian terhebat 20 juta fanatik bola. Lego. Okay, boleh I bagi disclaimer? Okay. I rasa macam kaki kiri I more for accuracy but power comes from the right. Itu je. Tapi tak dua-dua tak power pun. Tapi I sekolah what Ashley Cole would be a real Ashley Cole lah. Ashley Cole. Tapi like general I'm a big fan of defenders. Right. I'm just a big fan of defenders and I rasa one of the best to me lah, maybe I just like the way it's always Puyol lah. Puyol. Carlos Puyol. I ingatkan baru nak cakap Saliba and Gabriel. Of course, the current one. Tak, pasal dia pernah interview Okay, guys, Saliba. that's it for me lah. World Cup yang kali ni. Tak lah. Korang boleh gerak lah, korang boleh gerak. Ini adalah podcast Arsenal. Tak lah. Reunion. Nanti kita buat side episode. Extended. Siapa kat sini korang semua main bola tak ada left back, right back, centre back, anyone? Utility player lah. Ooh, look at you. Semua boleh keep up Look at main. you just. Kecuali goalkeeper. Abang boy pun main striker. Abang boy Striker striker. I'm a midfield. Oh, orchestrated. You? Striker. I midfield. Oh, midfield. Dia pun striker kak. Sorry bawa balik kepada Arsenal. Actually, my first player that I fell in love with, Bergkamp. Bukan Bergkamp, sorry. Alexander Lab. Tapi my all-time Arsenal player would be Thomas Rosicky. So, midfield. Favorite adik pula. Dia macam very rare punya choice. Kenapa Rosicky? Okay, dua-dua clap dengan Rosicky ni flat player. I think I really like Flair, right? That's why macam Position sama. I tahu korang dah cover the topic Messi, Ronaldo, right? I'm a Messi fan lah. Okay. Flair, like it's beautiful magic versus science and maths. Good and that you numbers, brought right? that Why, topic up because Why, dua-dua ni lah dia macam Panas gak I tengok. Panas kan? Panas gak. I tak panas. I tengok korang yang panas. I okay je. Yeah. So korang memang like nak interview sikit lah. So memang the intention like buat for the World Cup edition memang just nak borak santai like cover. I dengar tadi awak seorang je ke yang dapat tengok semua? Perempuan dah tengok. So buat I boleh repeat lah the line. Wah, the live lah. Orang lain kena masuk office. Jawab. Orang tanya tu what life? Buat live okey lah. Sebab Okay lah. 4 tahun sekali. 4 years Betul. sekali tu kita kena sacrifice lah sikit. Untuk orang-orang yang baru sampai sebabkan Ellie ni, kita sebenarnya dah bersembang bola secara tak serius ni dah setahun dah. Bukan untuk World Cup ni. World Cup ni hanyalah sambungan kerja kita yang sia-sia. Janganlah cakap macam tu. Dia Elio maki orang. Okay, by the way, ini peluang korang untuk memenangi merch rasmi bola sepak edisi terhad. Dihangatkan oleh Selcom Digi, rangkaian terluas, terpantas dan terlindung nombor 1 di Malaysia. Ini dia punya merchandise dia. Kalau korang nak menang ni, komen kenapa korang fanatik bola dan gunakan hashtag 20 juta fanatik bola dan hashtag Selcom Digi. Pemenang akan diumum dalam Instagram kami. So follow Instagram Lego FC. Jadi jangan lupa untuk ikut announcement. Kalau korang nak menang juga hadiah merchandise official ni, korang boleh kunjungi store Selcom Digi atau layari selcomdigi.com untuk maklumat yang lebih lanjut. Elok. Baru. Pasal bateri ada bateri. Macam tak baca ke? Macam power gila. Dah pro. Biar komitmen. 1 out of the way. Faham. Okay, lepas tu kita orang terdengar-dengar lah gosip kat luar sana yang you nak pergi US Bila ni? Minggu depan. So sampai tu macam knockout stage lah. So Abang Boy, kau dok cerita-cerita pasal nak beli tiket susah payah ni tau ni orang. Dia ada urusan bagus lah. Ya, betul. Saya tak beli tiket saya sendiri. Sorry, saya pun good life juga. What a life. Bagus. Jadi kalau ada orang tak jadi datang, demam ke apa, just let me know. Ada dua tiket. Ada orang tolong bawa bag kan? Tolong bawa bag. Tak, I ingat I dapat bag lebih. Tapi You nak penterjemah tak? Penterjemah. Itu apa English? English ke bahasa Malaysia ke? Bahasa Malaysia. Tak lah, tapi I just nak rasa lah. I think like World Cup, I've been to Women's World Cup, FIFA Women's World Cup kat Sydney last few years. Tapi tak pernah pergi like the FIFA Men's punya World Cup. So I just want to see. And I mean, you pergi 2024 yang women's yang dekat 2024, yes, correct. Untuk final. So yeah, just coverage lah untuk buat. Are you excited
for the trip? Excited in a way, just to obviously ambil the ambience, tapi like purpose urusan saya more to like bringing our young footballers pergi untuk exchange program. So macam they get to know. So I'm excited for them, tapi untuk I excited untuk benda-benda lain. Excited thrift shop, excited nak beli. As you should. Yeah, I nak tengok because Side I quest. play. Aku ingatkan dia excited nak pergi tengok game ke benda. No, because Side quest. Because mestilah. I tak tahu kita orang dapat tiket ke tak lah kan. So tak sure lagi. Diorang kata macam ada untuk sebab finals happening on that weekend juga. Ada any travel concern regarding your visa ke or Okay kot sebab trip ni bawa US Embassy. So diorang kalau diorang kabel besar. Kabel besar. Kabel besar. Kabel itu kecil dia. Tapi benefit untuk atlet-atlet muda kita, okay? Bukan untuk Alhamdulillah. Okay, ya, betul. Kita tolak politik aside kan. So korang kita dah masuk like what lagi 2 minggu kan nak World Cup habis ni. So far just wanna see nak check in. How's everyone feeling? How's tak ada. Tukar. Menarik ni. Sat, how's everyone feeling like Aizat tangan you? Oh my god. Baru macam apa kalah tadi. Tak, I tak tahu team you? Belanda sama lah. Oh. Belanda. Dia sama dengan you. I'm still like macam still tengah digest lagi macam mana kalah tadi, and it's like I thought kalau kalah pun it will be a fight lah, tapi tadi kalah tadi macam Belanda didn't show what they were supposed to be. Yeah. So macam All the disappointing. excitement in the first game and the run showcase and it wasn't excitement because I thought like macam the decisions by the manager macam teruk sangat. faham? Yang game Morocco tadi. Morocco tadi. What kind of decision? I tak sempat tengok lah. Dia Boleh macam- recap. I know they've always been pragmatic. So like macam Dramatic lah. Go back to that. Dia Arsenal. tapi usually Sabar sekejap kau. no, I mean the decision yang macam dia tak sub langsung Somerville, dia tak sub langsung Cody Gakpo until the end of ni macam, and then bila masa tengah extra time tu dia masukkan defender, dia masukkan Macam tak nak menang. Dia tak nak menang. Dia nak confident dengan penalty. Okay, the fact yang the Holland Belanda teruk sangat history dia dalam penalties, dia nak bawa ke Holland ke penalties. Yeah. Dia should avoid penalty lah. As if dia macam memang nak Holland kalah. I think they repeated the history efficiently, no? Penalty shootout was so bad. And then kalau korang notice tadi, the second penalty yang dia orang miss tu, dia boleh senyum. Oh, yeah. Common. Dia boleh macam smiling. Mungkin senyuman tu coping mechanism dia. Ya, Yes. copy mania. Ya, betul. Just- So, betul. there's a problem there lah. Macam banyak macam harapan dekat Holland untuk at least go to the semi-finals lah. So memang ini memang So what kind of manager you would want to see? Van Nistelrooy lah kot. I think the next one. I think semua decisions tadi tu bukan Van Nistelrooy decision. Sebab kalau Van Nistelrooy as a striker memang put in, dia tak main Tijani Reinders. Reinders. Dia tak mainkan langsung Depay. So macam, and then dia masuk ke White Horse. Dia masuk ke White Horse. Allah. Why not? Why not? Tu lah. So macam, yelah. So now your team is out. My team is out. So like which team yang you akan like just Actually, banyak team yang out dekat meja ni. So, main kita kira. kita unpack sikit. Yang ni Belanda. Netherlands. Yang ni Jerman. Oh my. Yang sebelah you tu Jepun. Mana? Menang korang. Mana kamu? Dia paling lalang sekali. Gitu. Awak tolong berterima kasih kepada player siapa yang sponsor. Itulah nak cakap. Betul lah. Panas. Cium sikit. Tapi regardless Okay. of that, I was happy yang Cody score lah. Cody Gakpo punya cerita. Happy yang, for him lah. So that was His performance is World Cup Kan Hassan. Liverpool kan? this ironic. Dia agak pelik untuk cakap, tapi it was the saddest goal ever in a World Cup, I think. Dia macam dia hilang dia punya anak kan, macam dah 5 months miscarriage. So memang I'm happy for that lah. Itu je lah yang positif yang ada tadi. Faham. Yelah, semua the whole team celebrate sampai ke bench pun masuk stadium. masuk You tak padang. sempat jawab tadi. So like now team you out, team apa yang you nak focus on? Like to I see rasa doing well. right now memang Brazil lah. That's the team yang I rasa macam can do. Sebab ramai player MU. Aku je lah yang tinggal. Kita Hey. Habis tu aku punya France. Brazil France final. Brazil France final. KTK dengan Brazil. You okay? You macam okay je? Okay. Sebab dah tahu memang Jerman sakai gila. Sakai tahun ni. If only macam like the 2014 punya team Yeah, it World was Cup not. sekarang ni masih main pun better than team sekarang. You ni. Liverpool tadi? Tak Bayern Munich. Oh, Bayern Munich. Sorry. Tak, sebab yang selalu cerita macam sejarah-sejarah dulu. Kalah lah tu macam. Arsenal. Invisible ni.
current champion of England, okay? No, soalan dia siapa Tak. selalu cerita pasal sejarah. Kita orang nak Betul reflect lah. pasal sejarah-sejarah apa je tu je lah satu. Jangan cakap macam tu. Nampak kantai. Macam tu cakap nanti kita tak pernah menang benda. Jangan cakap macam tu, jangan rendah diri Okay, sangat. lepas. Silap lah. Actually kalau you nak tahu macam apa, nak tanya khabar lah kan. Kalau betul-betul you Khabar kat siapa? You tanya tadi macam how's everyone feeling Yeah, apa semua kan. yeah. You kena tanya Abang Boy. I nak tahu the tone before I get into the conversation. Okay, you tanya Abang Boy ni Okay, pasal start. dia ni, dia so far you have not missed even one game lagi lah. Oh, yeah. Tapi dah ngantuk. Macam mana macam mana kau punya tidur sekarang ni? Siesta. Macam mana kau cope dengan waktu tidur sepanjang World Cup ni? Kopi, tidur, siesta. Tak, tadi Abang Boy ni cakap apa? Dia kalau tengok bola kena baring. Aku kena baring. Jangan duduk. Uish. Aku tengok kena baring sebab tu. Sebab tu tak boleh mamak Ha? Tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Asal apa jadi kalau you duduk? Tak boleh. Tak resap. Oh, Ya, faham, tak lah. faham. So paling kurang pun kena baring, duduk kursi malas ke apa. So out of all matches yang you dah tengok, like apa satu game yang you rasa kalau boleh you nak tengok for the second time? You would? Good Second time. Yeah. Netherlands Japan 2 sama is not bad. Actually Morocco Haiti kalau you tengok yang Morocco, Haiti, that was good, and then the other one Tanya satu je. satu dah. Okay. Sorry. Abang Boy ni kalau you tanya Tak lah, soalan, main-main je. Algeria, Austria best. dia ada panjang. Oh ya, Blok lepas. master tu. Actually Algeria. Iran, Egypt best. Iran je was so heartbreaking. Ya, Tapi itulah dia. Algeria Austria aku rasa aku tengok the last 3 minutes tu. Tu lah cukup lah tu. Tapi talking about Iran tu lah, you cakap lah heartbreaking ending lah tu. Pasal kita orang adopt the Iranian team as our Faham? team to support. Pasal kita orang nak support dia punya Of course. hardship lah. Yeah, everything. Not just like whatever kat out there. Even untuk konteks World Cup pun, like the kind of circumstances, Yalah. horrible. I think kita orang sympathize on the preparation lah. Maknanya they have not prepared well. And they had to fly in, fly out. Ya, Fly in, fly out, recovery betul. tak It ada. doesn't make sense. Kalau team daerah ulangat pun Kan? kena tukar hotel tiba like Ya, eh, ulangat. I pun panas babe. Tapi a dignified effort lah by the Iranian team. Ya. Kan? And kita orang nak shout out kepada yang datang ke watch along Egypt lawan Iran dekat NAF Shah Alam hari tu. Yes, Korang thank you. memang awesome. 9,000 orang datang. 9,000 lah. Betul. Penuh. Penuh. Tu sampai aku tak boleh masuk lah. Tak maaf Kena lah balik. kepada- Sampai host tak boleh masuk kan. Kena balik tu. Ada dia baring kan? Tapi Ama share the story tu betul lah. Macam I don't remember last time kita semua macam sokong Iran. Yalah. As a macam nampak sangat that impact of what happened to them in the World Cup tu Solidarity. memang sangat maknanya macam bagus lah tengok reaction orang dekat social media, semua komen pasal Iran and semua sympathize dengan orang, and hopefully this won't happen again lah benda ni. And Kat team on top of that aku can kena mention jugalah they conduct themselves very good. Betul. Wow, dia punya karakter semua. Karakter masa keluar. interview what they I think say. they're already like mentally prepped. Like the least like whatever outcome yang boleh control atas padang, like how they just carry themselves. Like, it's so Betul. Kan very macam mature and also Semua graceful handsome lah. Yeah, Handsome. true. Betul. I faham I'm a woman. But like Laki pun rasa macam handsome. Handsome. Kalau lelaki cakap ni lah. Dia macam Giga Chat. Giga Chat. is it like number 9? Is it like Yamir apa tak nama dia number 9? Number 9 Ramin. Taremi. Mediterranean. Tak lagi seorang yang cakap English power tu yang Nombor 7. Nombor 7. Kaza apa? Ali Reza Jahanbaz. Reza ya. So macam semua muka macam model tu. Macam oi gila lah doi. Tapi lah bila kalau dengar dia punya interview pun dia tak adalah macam emo gila babi ataupun macam blame dia orang they keep their composure. Yeah. And I think well spoken lah. Aku rasa dia orang And I would argue it was a controversial goal. Hari tu I don't get it. Hari tu I ada lepak dengan my mom. Lepas tu dia cakap lah pasal gol Iran tu punya diselap gol tu. Dia nak tanya, dia nak faham. so for someone yang jarang tengok football dan baru tengok football, dia akan nampak benda sikit tu it's very ridiculous call. Yeah. Macam sangat tak masuk akal. Pasal dia cakap lah dia siap gunakan perkataan curi ayam tau. Ya, Curi ayam ni term lama. Ya lama. Tapi kan? masih efficient and efficient. Masih term efficient. lah. So dia cakap macam kalau curi ayam faham lah offside, tapi macam if part of your toe just off,
don't make football stupid. Dia cakap. Make sense. She should be on the philosophy. she should be on the FIFA board yang Yeah. regulate. Betul. Kan yang banyak. The first thing yang orang komen pasal that goal is yang macam ada last player apa tu? Keeper, belakang keeper. So basically kalau keeper is dah depan apa? Defender is kira Second last man. Basically the rule said you kena buat the line of offside tu with your second closest opponent from the goal. from the goal. So mostly conventionally kau can fikir sebab keeper dengan orang lain. So it's always outside. So, keeper adalah orang paling dekat dengan gol. Lepas tu second one lah. Yes. Yeah. Tapi yang masa game tu terbalik because keeper dah keluar. So the next one to the defend the post was a defender. And they do the line for the second But one. I'm surprised like macam orang still confused with this Orang rule. confused lah, benda tu. Orang Aku rasa confused macam tu. benda ni dah lama dah. Tapi kadang Because it doesn't happen that much. sebab aku rasa sebab orang selalu bila kau tengok offside, keeper akan ada yang the last man at the post. So dia jarang macam situation macam tiba-tiba macam hari tu keeper dah terlajak Siapa lepas tu yang orang ambil position tu. So that was the first controversy yang semua orang US yang baru tengok bola dan orang tengok benda tu macam tak faham. Tapi the second one it was the toe. The toe tu itu sebenarnya I think will be okay lah. the most controversial toe lah Dia, ever. okay, aku macam nak bukan counter, nak balas balik Umi punya, my mum punya apa nama, dia tak puas hati dengan that decision. Tapi menjawab that concern is that kita sebagai macam EPL follower, kita dah masak dengan benda tu sikit-sikit tu. Yeah, it happened. Kita tahu lah the way kadang-kadang like even the whole body was still like on the line, but the intention of the body moving forward pun they would take into account. But at the same time, it doesn't discard the fact that it is still ridiculous. Correct. So macam the new rule which is going to be implemented I don't know when, yang the Wenger punya offside rule. That one is better. That one is favouring the attacking punya team. Because how else would you be very natural about it? Macam tapi- you're already going like everything. Yeah, sorry. Sorry. Tapi Umi cakap a good point juga. Dia kata at least a limb. Maknanya a limb, maknanya correct. at least one hand lah. That was Wenger's argument as well. Macam mana dia nak have an advantage with the toe? How could you control every single perimeter of your body? Like, But orang can argue like you kick the ball with your toe. Okay. Betul lah. So macam but macam this argument is arbitrary. Like macam yalah which Yeah, part of your body is deemed offside apa semua tu is arbitrary. Tapi bila dia dah set toe, maknanya dia akan follow by the letter of the law. Yeah. Kalau your toe But tak. also I rasa conversation is very very natural to take place about normal lah bila you're like the game keeps on revolutionizing kan, right? Yeah, Keeps on yeah. evolving, so there will always be loophole every time you come up with something new. So this is just something to be taken into account. That's why macam like Wenger punya argument is very different. It has to be substantial enough untuk you define what would go off the line. Yeah, And betul. benda tu yang dia keep on going back and forth. It's his battle with FIFA and everything. Yeah, lah. yeah, yeah, But yeah. that's it's a good conversation for us to have. Like I think like people are just more aware. No, I think it's clear. It's clear because bila my mum cakap macam benda tu ridiculous, then it's clear that macam the rule tu is ridiculous. Because if someone yang macam tak follow bola can comment something like that, Yeah. my mum guna macam don't make football stupid tau. Dia macam very emotional lah. Dia cakap macam this is beyond ridiculous already. Correct. So I think Umi will Tu is attached to your kaki. Ada ni juga. Tok Umi ni next guest ke? Boleh ke kan Umi? kalau viral, Tapi apa ni yang ni pun ni juga video punya offside punya kontroversi. Yang kan selalunya macam dia akan tengok line offside tu with the real video first and then tiba dia akan zoom ke virtual kan. Macam mana kita tak nak tahu yang virtual tu diorang tak ke depan kan? Macam mana kita nak tahu benda? Ada. Apa teknologi Abang Boy kalau boleh explain Abang Boy? Kalau siapa ada answer for that aku lah. rasa the right person to answer is aku lah. Macam video ni bab aku lah. Okay, Abang. So memang possible you can do that post tau. And that's why ada kan US ni suka konspirasi. Ada je content creator diorang yang macam this is conspiracy. Of course macam logically kau fikir memang you can alter the graphics tu easily. Tolak je. It's not hard. And now AI ni masking punya bukan susah. masking kau tambah sikit pop kau jadi off kan. So itu kita tak boleh nak komen banyak pasal kita tak ada bukti. Boleh speculate je lah kot. Yeah. But they haven't responded kan? There will be. They won't respond. I mean Premier League yang week in week out pun takkan respond. Dia lah, dia takkan Minta respond. maaf dia balik-balik pun. They have to have a mirror macam screenshot ke apa benda ke macam how live editing. Macam mana diorang edit. They do. Ya pula.
But actually they do, cuma diorang tak tunjuk lah all the time. They don't have the live camera. Kan dalam VAR kan selalu kita tunjuk kan. macam Yalah. mana. And also like during the Iran and Egypt game ni satu benda yang aku notice lah kan is the permutations. So okay, just a bit of background kenapa aku sebut permutation ni. Permutation ni this time around World Cup kali ni pelik sikit pasal third placing pun the best third placing akan boleh layak lagi tau. Betul. So dia menjadikan hari terakhir masa group stage tu agak memeningkan semua orang. Dan aku tak tahu sama ada aku dengar ke tidak pandit bercakap ke, aku rasa pandit pun lost juga. Tapi kita sebagai fans macam mana? Apa korang rasa dia punya permutations, dia punya tu? Adakah dia make football ni more exciting because orang bercakap banyak ataupun it's confusing for the fans? Stream perlawanan di RTM Click dengan pelanda tapas anda atau pas bola sepak tanpa had daripada RM10. Naik taraf dengan peranti terkini melalui tawaran Forward 7 dan Goat 10 bermula serendah RM7 sebulan. Alami pengalaman stadium di rumah anda dengan TV Samsung, Samsung Soundbar dengan router terkini, Wi-Fi 7 secara percuma eksklusif untuk pelanggan Celcom Digi One. Jangan lepaskan tawaran terhad di musim ini. Layari celcomdigi.com hari ini atau kunjungi kedai Celcom Digi terdekat. Diriuhkan oleh rangkaian terhebat 20 juta fanatik bola. Lego! It's confusing for the fans. Tak best lah. Buat 32 tim balik lah. Kan? Lagi best. Senang kan? 32. Simple. Itu Top 2. golden goal. Betul lah. Betul. Setuju golden goal. Apa sah? Kau rasa macam terlampau confusing ke? Apa dia punya apa? Bukan confusing. Dia macam a battle of color. Kill contoh the kan? excitement. Dia kill the excitement. Betul. So dia letakkan yang nombor 3 pun boleh layak juga. So dia give hope kepada losers. Contoh kan, team tu dia dah 4 game dah lepas. Tapi dia macam still ada hope. Aduh, sekali kalah. Tapi kalau lah saya diizinkan untuk masuk. Masuk masa nak sebab minta izin pula. Tak adalah, sebab I rasa Ini bukan debat. sebab I rasa Izinkan saya untuk masuk. Yang mencelah. Lawyer. Dengan izin. is your plan. This is your floor. Your Honor. I rasa macam introduction of anti-climax ni dah slowly diintroducekan dalam football kan. Imagine like kalau kita last minute winner, unless it's Martinelli, we should thank him. Like diorang macam tak tahu nak celebrate right away atau tidak. Takkan last minute winner pun sebenarnya every single goal so tak tahu offside atau tidak. So it's slowly ni I rasa dia macam right now introduced at such massive scale. I think you brought out a good point. Every rule yang diintroduce ni dia macam potong the momentum, potong the excitement, potong everything. I faham like macam introduction of this new format. Macam you obviously wanna expand the playing pool kan, so more countries. And to be honest, it benefits the countries a lot more than it does. Like countries yang like macam very like countries that you wouldn't ever correct. Tapi Itali mana pula? Anyway, Siapa Itali? so it goes back to that lah. I rasa macam it's confusing, it's sad. Yeah. But you gotta accept. But I'm talking about like the permutations ni, like macam biasanya lah World Cup lepas habis je group game ataupun before habis group game kita dah tahu dah siapa akan qualify, siapa yang dah boleh decide dah. Dah boleh decide. Orang pun fans pun macam boleh decide kita nak beli Stadium tiket. mana semua. Stadium mana nak ambil cuti mana. Player kalau dah kalah dulu pack up and go. Ini Tunggu 4 hari tu. 3 hari. macam contohnya Korea dengan Iran lah. Kena stay over Uruguay. pasal dia tak tahu lagi nasib dia orang kan. Betul lah. Tapi balik pada adik cakap macam yelah 32 team tu, aku rasa macam first of all memang bila aku tengok US and Mexico and Canada host ni, memang of course is opportunity for them because US is the whole world watches US. And then macam dapat the media punya strength lagi, I think it's about money lah sebenarnya. Itu je lah. Nak get in They have to all ride the on tourism, that. semua yang club-club country-country lain yang macam kat luar ni travel. Itulah. Itu je lah aku rasa yang macam make sense untuk diorang taruh 48 team dalam Bang, kau suka tak the permutations tu? Macam Actually, I quite enjoy it. I quite enjoy the macam the third team masih tapi lagi. kau imagine Abang Boy tak ada. Okay. Mana kau kena figure out seorang-seorang. Mana tak macam Ya betul. Actually kalau tak ada orang macam Abang Boy, memang tak kisah pun. Tunggu je lah siapa yang lepas. Siapa masuk ni tiba-tiba betul kan. Kalau tak ada Abang Boy, kita macam tunggu je Abang Boy. Sebab pasal ada Abang Boy lah kita macam mendengar okay ini dia punya permutation dia. I cakap pada awal lagi lah, I tak suka World Cup.
Abang Boy yang buatkan Aizat rasa macam apa ni, I need to like tengok Piala Dunia ni. Tapi betul aku cakap lah, dia confusing pada few lah, but it's also not convenient aku cakap lah sebab Tak, kau imagine kau tengok bola, tiba-tiba mak aku tanya sebelah, ni siapa qualify? Aku nak explain, mampus aku nak explain. sama macam gua nak explain lah. Tak, sebab kalau Abang Boy pun nak explain kat Amar, yang setengah jam pun still susah nak faham. Imagine kalau nak explain dekat mak aku ni, yang tak tahu benda. Dia sebenarnya the problem ni, kalau kau tengok FIFA punya tu, aku check balik kenapa aku boleh dapat tu, sebab dia bila ada dalam top 3 tu, apparently dia orang pakai Excel semua tu, dia ada 495 possibilities. Correct. Depending on the finishing of each group. Correct. So kalau kau suka matematik semua, kau boleh dapat tu lah. Dan suka Excel. Suka Excel something like that. So I think at the end, the second last day masa kita tengok tu, apparently cuma ada 8 scenario possibility je. Maknanya daripada 495 tu, masa kita tengok Iran tu cuma ada 8 atau 7 senario. So kau bayangkan sebelum tu dah ada 400, 600 something like that. Narrow down. Tapi macam kau cakap lah, at the end of the day, dia akan confusing pada lah, because nanti kau kena explain, kau dapat 4 points kau masuk, kau dapat 3 points kau tak masuk. Tapi kesian juga aku tengok macam kau cakap lah, Korea only know bila dia kena eliminate. After few days kan? Bukan bila, lepas the final day of the match. Final day. Sebenarnya ni bukan first time dia buat benda ni kat World Cup. Before this, last time pun dia buat adalah World Cup US 94. 94 ada 24 team. After that, masa World Cup 98 baru kita introduce. So they tried that one. So dia this template yang macam ni 48-24 sama macam Euro. So maknanya diorang dah pernah ada. Cuma kita mungkin tak pernah merasa sepanjang since 98 tu kan. Kita start, if we started during 98. Tapi kat grassroots level, it's such a common format. Betul. So macam that's why I kan. think orang yang tak faham, maybe I don't know, they don't really play a lot of leagues. Like macam it's just tunggulah grouping goal difference, like tunggu like top 2 sometimes, because you want to expand the grouping punya pool and Tapi everything. pada aku quite interesting, because at the end of the day, macam kita tengok game Algeria Austria tu kan. Kau dah tahu dah. Kau dah tahu kalau nak sokong Iran, kau dah tahu tak boleh draw. Dia basically dia memberikan drama kepada mereka yang dah macam tak ada harapan kepada ada harapan. Correct. Tapi I rasa mentality tu tak sama dikongsi oleh the actual participating teams. Because obviously they knew that the moment that macam they couldn't win or they dah lost points, now it's just a matter of the best 8, right? That's why the reason why. And also it's confusing sebab ada berapa team. Like that's the reason it's confusing. Banyak. It's just a lot. Banyak. That's the reason why amount of goals scored masa grouping stage. What? 215 goal? Banyak gila. 72 games played. 215 goals scored. One game 3 goal. That's mad. Okay. Dah habis group stage. One of the things yang glaring is that the performance of the African team versus performance of the Asian team. Tim Afrika 9 out of 10 team layak. Tim Asia setakat ni dua layak, tapi satu dah terkeluar. Tim kau yang tinggal pun Australia. Australia. Even Asia pun kan. Tinggal apa? Australia dengan apa? Australia dengan apa? Australia dengan Korea, dengan Jepun lah. Jepun. Oh ya, tapi Australia tinggal. Australia. Ya Allah, tinggal Australia pun kau kira because Asian Football Corporation lah. Yalah. Benua. Dia bukanlah Asia-Asia. Alah, tapi semua sebab diorang kat situ je. So apa-apa semua diorang participate kat kita lah on this side of the world. It's not just football. A lot of other sports semua macam very tak tahu lah. Banyak. Tapi dia macam menunjukkan like apa level of Asia ni. Itulah. Kan? Tapi macam surprisingly low. Macam kalau kau tengok a lot of the groups, Asian team bottom tau. Bottom of the group. And then African team ni, okay, not African lah. I think teams like Cape Verde, African lah tu. Cape Verde, Curaçao, apa semua ni. Takkanlah macam dah sepas. Tak, lagi satu kau pelik, for example. Kau tengok macam ni kan, yang World Cup, lepas tu yang Asia Cup, yang dominate semua. I mean Jepun dah berapa lama tak menang. So the last 2 edition Qatar menang. The Middle East. But Qatar dah Qatar teruk gila. And then Saudi pun quite good quite juga strong. masa Asia. Out juga. So Malaysia ni kat mana lah kita? Itulah, tu pun I rasa you can tell the difference like macam reaction bila like South Korea macam, and how like the president of the country like call for a total apa orang panggil like rehaul apa semua benda, right? I imagine maybe controversial lah, tapi tak apalah, saya terima. Apa ini edited? I macam terfikir like kalau
one of us lah, tak kisahlah Southeast Asian countries ke yang pergi lepas tu tak lepas, or maybe I'm talking about my country, I don't know, right? What's your country again? Malaysia ke? I rasa reaction mungkin like kalau kita dah pergi all the way to World Cup and then kita lost, or like we showcase such a horrible performance, kita punya reaction tak apalah, bersyukur dapat pergi World Cup. Faham tak that kind of thing? So like kalau ini cuma untuk menjawab soalan awak lah. Percubaan. Apa soalan saya pun lupa. Soalan you. Kenapa Kenapa kita kat Asian sini? team? Kenapa kita kat sini? Okey. Lopek, Afrika tak lopek. Tapi Tapi apa? Yelah, tapi betul lah. Tapi Asian team, kalau aku tengok even sebelum ni pun, kalau aku tengok performance World Cup pun, tak banyak yang perform. Yep. It's always selalunya Japan, Korea. Yeah. You take bit of Australia pun sebelum ni tak ada. Correct. Saudi walaupun dia menang dengan Argentina itu, they were out of the group 2022 lah. And then Qatar, tak silap aku, dia lost all the games kan. Masa dia kat 2022. Yang the furthest yang pernah ni is Korea. South Korea lah. Itu pun The furthest is Korea lah. Number 4. Fourth dekat 2002. Itu pun pasal dia host lah. Pasal dia host, but it was a good run lah. Lepas tu, dan kau kena faham, Jepun dah masuk 8 knockout phase. Semua kalah. Semua kat situ je. Semua tak pernah menang. Jepun has not won a knockout Stage ever since they started qualifying. Tapi nak tanya korang semua macam secara holistic je, apa ni, since World Cup started lah, do you think Asia countries progressing ke tak? Since World Cup started, I mean, Where do we begin? where do we begin? Do we have time? Kita nak tengok holistically semua 9 semua Asian teams. Asian yang masuk ke ataupun yang tak termasuk yang Malaysia ni sekali? Tak, ini yang participated. Yang participate. Oh, yang participate lah. Okay, for one, aku rasa, for example, of course, we have to give props to Jepun lah. Because Jepun was in quite difficult group juga. Yo. Dia ada different opinion. Dia okay. Adalah Boleh because of that. balas. Dia benar-benar. Then, kalau kau tengok group lain, for example, Iraq punya group kuat juga. Because ada Senegal, ada France, ada Norway. Betul. But kalau kau tengok macam group lain, aku rasa quite Boleh tu lah. juga. Qatar surprisingly, kalau kau fikir, dia draw dengan Switzerland. As of the recording time ni dah ada 4 knockout game yang dah berlangsung, iaitu Canada lawan South Africa. Jerman lawan Paraguay. Japan Brazil, Jerman Paraguay, and last kali Maghribi. Yes. Banyak observation aku adalah banyak game last minute. Game last minute. Game last minute. Game tak ada last minute. Game dah siap awal Dia on time. Game on time. Siap ada countdown tau. lagi. Geram tu. Siap cukup player cukup. So aku goal last minute. Banyak macam Brazil dan juga Canada kan. Canada winning goal and Brazil winning goal. Before you tanya orang, what does that say to you? That says I think teams are conscious in the beginning and then towards the end baru macam nak get the result. Ini macam pragmatic football lah. Itu lah dia. Inilah. Sama macam Holland tadi. Dia macam dia tak dare to win. That's why memang masa even masa extra time tu, I think macam they deserve to lose. They shouldn't. Ulang-ulang dia cakap. Memang deserve. Macam deserve, get out lah. Macam if you don't want to win the World Cup, get out. Marah betul tu. Tapi kalau kau tengok psikologi bila kau dah masuk extra time, you don't want to be the one yang buat mistake. Correct. Yang menyebabkan team lain score. Itulah So dia. concentration lah sebenarnya. Concentration dan juga kau punya mentality lah. Bila kau dah mentality macam tu, kau akan main conservatively macam tu. You fikir something macam ada thoughts je. Nampak macam Sebab you yang tanya soalan tu, you ada jawapan dia. Betul sebab Apa jawapan dia? No, I just rasa mentality approach is always different when it comes to knockout stages. And also because like what people didn't take into account, I ada satu term yang I suka guna lah. I suka guna. Like we cannot be one dimensional when it comes to talking about football. In a way macam as a fan, obviously you want the best entertainment out there. Like you want your team to go all out and everything. But as a manager, as a player, as a coaching staff and everything, they take into account the extension of the game. And also if you dapat this game, you already put all out, you cannot even go all out for the next round 16. Stuff and everything. So there's so much with the limited roster or not limited roster. And also with the bukan semua players
like acclimatise very well to the weather, even though with the hydration rate yang sebenarnya hanyalah untuk tumpangan iklan. Like there's a lot of things they take into account, right? Actually betul. Banyak it's variable more, dia. correct. They have to like really like stretch the players out up to a certain extent. But I totally also understand where's the tactical advantage yang most obvious that you're going to play right now. Where? Yeah, you nak extend, but like macam you needed this, right? That's why like Netherlands has always been associated, I mean Commons punya approach, like diorang nak kononnya main total football or whatever, but eventually right now they're more pragmatic than England. Tapi nak cakap pasal England pun lebih kurang lah. pasal like more pragmatic than England lah, kononnya first game England macam wow, like total different game. They go back to their pragmatic. Where's Thomas Tuchel lah? I expected so much more out of you, or maybe just the players, I don't know. Belakang tu Arteta tau. Siap sikit macam tadi. Tak apa lagi. I'm gonna make you kiss that, okay? No. Tak mungkin. Saya betul. The effect is like macam it's gonna be like macam kalau you tengok lah macam team like Brazil. Brazil considering it's Brazil, they are quite pragmatic juga in the first half. Betul. Brazil tak nampak sangat obvious pragmatic sebab they have so much flair. So you Yes. think that they're entertaining you. Amar rasa korang rasa what happened at second half? Yang mana Brazil? Don Carlo bangun pistol lah. Jangan Don Carlo bangun pistol. Different type of way football. Ada ole-ole, ada macam roulette semua. Second half tu siapa yang masuk Brazil? Itulah Italian tak. Dia masuk Henry. Itulah Italian. Italian punya football. Tak, tapi- Kalau tengok tu sumpah macam tengok Italia main. Betul. Actually Real Madrid team dia pun macam tu kan. sama. Dia macam yang first Dia half mesti main insaf. macam tai, and then tiba-tiba ending dia macam boleh main pula. So having said that, adakah macam France akan terkeluar aku rasa? Because France are very attacking punya ni and dia akan kalah dengan a pragmatic team. Tak. Who's on the France defense first before you nak cakap? Saliba. Apa? Konate. Saliba. Upah lah. Tapi tak payah berangan. Okay, itu tak payah berangan Semua team Itu kita apa France tu kuat dengan sebabkan attacker dia bukan defense dia. Betul. Yalah, so kau rasa the question is macam adakah a team boleh beat France punya attacking Okay, to using the tak, kalau pragmatic? tanya Untuk aku, aku nak jawab tu, basically mungkin kalau tengok on paper memang susah, tapi kalau kau tengok game-game ni, kalau kau tengok macam ni, aku pun don't give a chance Paraguay pun sebab dia kena belasah dengan US kan. Tapi bila tengok dia lawan Jerman, okay lah, to be honest, Jerman is not level France lah. Dia boleh buat macam tu 420 minutes. Never know. Tapi too much. Sweden tapi Sweden Kau lah. rasa too much? Kau rasa the France is too strong? Too strong. Because kau tahu Sal, because aku rasa macam tak ada pernah like a front four yang ada Ballon d'Or punya top 3 like macam gila babi. And Every plus- one of them can win the Ballon d'Or. And plus, correct me if I'm wrong, Deschamps is the most win rate dekat international manager sekarang. Number one. Dia kalahkan even legendary managers dulu. He's the manager that have won the most Matches in the World Cup. Yes. Alright. Dia baru either because the yang kau cakap tu Helmut Kohl, he's the one yang Jerman punya coach tu. He's the previous record holder. Second kan. And then third, tak silap Aizat, Scolari ke apa? Scolari, yes, Scolari. Lepas tu apa ni, bayangkan benda tu dia macam Pep Guardiola of World Cup sebenarnya. Dia Pep Guardiola of World Cup. Macam memang confirm akan menang. Yeah. Like not all managers yang boleh jadi efficient manager when it comes to tournament. Betul. Tournament. Yeah. Bukan league Paling busuk pun final. That is dia punya busuk lah. Busuk dia lah masuk final dia. France kita selalu nampak okay, they have like very explosive attackers. Laju gila. Bukan takat eksplosif tapi diorang ada good aerial abilities, kena tahu tu. Big players. So maknanya kita tak perlu tukar players. Macam contoh tadi tiba-tiba nak tukar Weghorst. Aku tahu Coman dia nak crosses. Nak last ni mesti nak ambil crosses ataupun ambil set piece. That's why dia pilih Weghorst instead of Depay. So macam kalau for case France ni dia tak perlu tau. Sebab area ability Mbappe tu pun dia orang selalu pandang dia sebagai seorang yang laju, seorang dribbler, tapi tak pernah tengok dia tu. vertical jump dia. But also the area ability bukan datang pada front line France je. Betul. Even daripada Dia punya defender dia, ya Allah jangan bagi corner. R9 dah bagi statement tau. Dia cakap Mbappe reminds me of his prime. Dia betul. Sama. Dia punya burst speed semua sama. And I'm so happy for Mbappe on so many levels that macam dengan dia punya whatever like the jadi recent kat season sekarang and Real how Madrid. like people perceive him in a different way, and he just
a superstar. Kalau orang He's just a big stage player. kalau orang tak sayang dekat Madrid datang Arsenal datang semua. Tak, dia Relax, Mbappe boleh relax, dia- boleh relax Dia tau. power dekat France tau. Dia macam dia dekat France ni dia macam dia ada level yang dia macam power dia Ya, semacam betul. kan. Dekat international Ah, dia lain sikit kan. betul, Dia super sayang. Tapi bagi aku bagi aku France buat statement bila Dembele hat-trick. Yes, betul. Maksudnya we don't need Mbappe. That is a statement. That is a statement. Gila Maksudnya, tu. we don't really need Mbappe, we don't need Olise. Selamba je Dembele hat-trick. Benda sama, tiga-tiga benda sama. Sabar je lah. Kau tahu aku teringat apa tak bila aku tengok Dembele hat-trick tu? Aku teringat apa? Ballon d'Or siut dia ni. Ya. Ballon d'Or winner. Dia sama macam case Brazil 2002. Kalau tak ada Ronaldo, dia ada Ronaldinho. Dia ada Rivaldo. Rivaldo. Dia Betul, ada betul. Roberto Yes. Carlos yang boleh buat free magic kick apa lah. set piece yang And then Ajak dia kejang. And then sekarang pun dia punya pathway nak pergi final pun it's not that bad. Yeah. Because Correct. lepas ni lawan Paraguay, kalau dia menang I think, dapat diskaun. I think there's a percentage orang kata Argentina dengan France akan. Sebab pathway for Argentina also quite easy. Terlalu easy. Itu memang FIFA princess. Ya. Argentina, banyak gila decisions. lawan Brazil. Korang tengok yang macam konspirasi yang banyak gila orang apa pasal Argentina. Aku dari dulu aku memang dah tahan agak dah. This is too much, man. Conspiracy. Banyak nama bos. Kami Ada dah- banyak. Oh, Infantino apa siapa tu? Penalty yang tak atau penalty. Since 2014 dia punya pathway tak pernah susah. Since 2014. Amboi, tapi ini Jalan court- lawan ni kau. Obvious sangat. obvious sangat. Dia Too bukan Black obvious. Magic ni. Harap-harap yang Black Magic Ghana tu. Dia buat kat Messi. Tidak betul. Sebab apa? Kan dia kata second game kan dia buat kat Harry Kane tak score. Lepas tu dia cakap third game aku tak nak buat, dia score. Tapi dia okay, Amar tanya, adakah benda ni memang konspirasi atau memang sebenarnya aura Messi tu? Orang takut nak bagi Sebenarnya aura Messi tu pun ada juga macam contoh like free kick Jordania lawan Argentina tu kan. Kan free kick tu semua mungkin the keeper macam Messi nak ambil. Yeah, but also take into account age bracket of the players yang dia grew up watching Messi and finally like playing alongside him. Macam mana kau memang akan intimidated? Betul. Betul. Macam semua orang intimidated dengan dia. Sampai Dia decision macam semua memang kalau ke Siti dia. Nurhaliza tu main bola, faham tak? Yalah. Tak ada Dia- orang. Tak ada orang nak go into her Tak business. ada, abang dah. Tak, dia biasa kan yang tengok benda-benda macam ni ataupun yang nampak benda-benda macam ni adalah Messi hater ataupun Ronaldo supporter. Siapa kat sini Ronaldo? Ini semua ni. Aku neutral. Ronaldo Brazil. Oh, kau neutral. Brazil. Tapi betul, honestly aku tak nampak benda tu. Because yalah orang duk You tak nampak compile. apa? The conspiracy. This conspiracy. Ini konspirasi ni is Konspirasi. Dia dah tapak player Algeria punya kaki tu tak kena kamera. Benda kau tak ada konspirasi. Daripada first game coach South Africa dah mention benda ni macam player dia yang lawan dengan Mexico punya player tu macam tu je. Tak, bila you cakap conspiracy maknanya you memang percaya ada conspiracy. Memang like everything Ya, dia dah buat lah. the success of the dia team. punya dia orang punya argument konspirasi ni. Ya, I nak tahu kat mana. Daripada zaman Otamendi. Sihir ke? Tak, yang I tak puas hati. Yang I tak puas hati. Tak, sebab dia orang punya konspirasi punya teori ni, dia macam seolah-olah nak menidakkan kehebatan Messi. Itu yang macam I tak boleh. Bukan. Sebab Messi power pasal banyak Banyak faktor-faktor orang lain yang menolong. Argentina main 13 orang. 13 orang. 14 orang. Not even that. 13. Tapi minggu ni adik okey sebab dia pakai baju Brazil. Itulah. Dia basically apa yang dia orang nak try sampaikan ialah okay, basically apa yang dia orang nak try sampaikan ialah Messi ni adalah anak FIFA. Anak emas. Dia rasa Oh, macam ada. dia rasa macam yalah purist betul football. lah tu. Purist football, diorang suka lagi Messi. Yeah. Sebab Messi ni datang daripada Argentina, lepas tu pergi ke Barcelona. Okay. Yang semua favor in like beautiful football. Fair. Ronaldo had to go through the dia pergi system, Sporting. breakdown and Dia pergi MU bukan yang main the best football. Totally understand. So memang benda tu nampaklah favoritism Okay, dekat so situ. apa solution conspiracy? So Messi shouldn't be playing. Ada ni semua konspirasi Tak, liar Messi- ni. Me- Nak Messi- menjatuhkan. Messi memang tak nak main dah. Tak, Tapi Messi menang tu lah, maksudnya tak ada masalah dia menang, tapi dia kena tahu. Korang semua kena tahu Messi menang sebab dia ada team yang power. Zaman dia menang World Cup dia ada Di Maria. Di Maria patutnya nama yang atas. Kalau Betul tu. Game final tu betul buang bang. semua gol penalti Messi kepada Di Maria. Di Maria
player of the tournament. Dia patutnya nama dia patut. Yes. Last week Messi, this week Tapi bukan salah Messi lah, dia ada timbang. Bukan. Tapi Dia okay. Nak salahkan Messi kan. Because dia jadi bread tau. Kita perasan kalau every time benda tak goes in his way, dia akan macam dia akan cakap macam tu. Dia macam Dia kalau dunia hiburan kan, kalau dunia music lah saja nak share lah. Dunia hiburan kan dia panggil industry plan. So sini ni apa ni Dia FIFA dah plan. planted je. Dah plan dia ni punya journey. Itulah apa yang ini I saja nak explain lah where are they coming from. I can't believe ada orang percaya kan. Ada. Tapi kat Lego FC ni banyak. Tapi Tapi tak sok. Teori macam ni baca dalam Mastika. Tapi dia ulang-ulang ayat balik tadi. Tak, usually teori macam ni I baca dalam Mastika je. You guys are literally the headline writers. Tapi Dia buat cover dia orang ni. Story tabloid. I would argue dia kalau tak ada orang cakap ni, kalau ada orang cakap it must have a certain percentage of truth. Tapi kalau ramai nak cakap. Adalah. ada barangkali ada lah. Barangkali ada. So kalau lah, okay, I bagi you peluang. Kalau you editor Mastika tu, apa dekat cover tu Messi tu dalam apa, kubur ke? Nissan. Patut Nissan. Disiksa sebagai anak FIFA. I don't know. What would be the headline? Abang FIFA dia macam anak setan. Pengabdi. Pengabdi setan. Macam tu lah. Macam Messi makhluk jadian. dia dah fikir nak potong mana dia. Jadian. Tapi tak dinafikan Argentina punya bracket senang. Mari kita tengok dia punya. Sampai semi weh. Very Sampai semi jumpa England. Lagi senang. Dia sekarang senang sebab Lawan Cabo Verde. Dia lawan Cabo Verde. Tapi kau kena faham juga lepas tu kalau dia menang last Tengoklah, dia tu akan lawan Egypt dengan Australia. Dia akan cari penalti. Tapi Spain pun ingat lawan Cabo Verde tu senang. And then kebetulan pula sepatutnya kalau ikut kan, kalau semua punya ranking dia akan jumpa Portugal quarter final. Tapi sebab Portugal finish second to Colombia, dia akan lawan Colombia. Faham? Tapi aku rasa kalau lawan Brazil semi, bukan Sorry. walaupun Brazil akan lawan England. Ni. ya Brazil insyaAllah Brazil. insyaAllah Harry Kane. insyaAllah Harry Kane. So Brazil Argentina semi, walaupun Argentina lagi dia punya rekod sekarang ni against Brazil the last few years better. You never know once semi final. Okay, I ada satu soalan best. Anyone boleh jawab, okay? So out of all these round 32 punya games, kalau ada orang yang tak pernah tengok bola and macam they want to join the World Cup hype, what would be the match yang you akan suggest untuk diorang tengok and why? Tengok itu. France Kanada. France Sweden, sorry. Tak, Belgium Senegal. Tak. Belgium Oh ya Senegal. sekarang actually Janganlah tak tu jawapan dia. Saya nak datangkan jawapan Korang dia. kena bagi tahu lah kenapa. Jealous. Okay, why? Why? Why that match? Why that Okay, matchup? France versus Sweden because dia kena tengok yang attacking. Nak bagi orang minat, dia kena tengok orang yang fancy. Benda yang flamboyance. Senegal very physical dek. Senegal banyak skill lah. Tak ada skill lah. Abang tengok dah. Ada tengok banyak kali lah. Biasa je. dia banyak Skill zaman 2002 dek. Itu je last. Actually nak menjawab soalan sebab game tu dah jadi. Patutnya kalau jawapan tadi sebelum kita taping ni, Morocco, Brazil, Jepun ataupun That would be a Belanda, good, yeah. that will be a good one. Correct. But for me, aku rasa the ones yang yang Abang Boy dah recommend tu, Cote d'Ivoire lawan Norway. Because Why? both of them, Cote d'Ivoire, you tengok dia dia dah nak macam nak peak dah. And then Norway of course is Erling Haaland lah. Obviously. Erling Haaland punya factor. And then Cote d'Ivoire aku rasa dia macam bukanlah kata dark horse. Aku rasa dia macam very attacking, something like that. Yes. They've got two really good wingers in Ahmad dengan Yan Diomande. Yes. And then dia punya back pun solid. So aku rasa the next one yang people would want to watch it is Cote d'Ivoire Norway lah. Yeah, and then betul Abang cakap tu, Erling Haaland tu. Dah cukup lah cakap pasal Messi and Ronaldo ni. Kita patutnya mention Mbappe and Haaland lah sekarang. I think they are the stars right now. Haaland tu dia macam Alan macam tak sampai Mbappe lah. dia tak sekalan. Sebab dia tak sekalan. Aku rasa tak sampai. Dia different character lah. Dia different character yang macam orang suka. Dia macam dia ada YouTube channel sendiri. Dia macam Dia like representing Gen Z lah. Disclaimer, people like the World Cup Haaland. People don't really like EPL Haaland. Betul lah. Bukan Haaland better. Betul. He's such a good You're just an Arsenal fan. That's why you say that. Stay humble I'm okay with Haaland. No, tapi jap. Before, I nak
sebut something pasal Haaland. Tapi like before that, I rasa kalau untuk orang yang baru nak tengok bola atau macam nak join the World Cup hype, because I always feel like World Cup is a good platform untuk stories of nations, right? Yeah. And I would make them watch on USA. Saturday 6 a.m. Argentina lawan Cape Verde. Because you Bias wanna Messi. see No, Argentina is just being the World Cup champion, and but also it's mostly for Verde. Maksud you kira macam Cape Verde can do something There's lah. so many stories to tell. yeah, Macam yeah. 6-0. Susiku to tell. It's not what the Yelah, score like. Orang tak tengok bola. Dia macam there are more angles to Unpack about the match. Macam kau boleh cakap lah Cape Verde ni first time punya. Yeah. Do you know where Cape Verde is? Correct. You know the goalkeeper baru first time masuk World Cup, and then dia punya professional career started at the age of 25. Do you know a flight to that Cape kind of Verde stuff. cost only blah 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 blah. And you know like Cape Verde is like sebesar Alostar je 165,000 orang kat Betul. negara. And you know that Cape kind of Verde stuff. punya ranking is like high. Macam tu lah. Dulu Kevin pernah seri dengan ni kan. Jadi Dia pernah seri dengan Malaysia. Malaysia Prime. We play there. Actually kita lawan dia orang sebelum kita lawan Vietnam tu. Kita draw 1-1. Malaysia Paulo Prime, kan? Paulo Jesue score untuk kita. Lepas tu dia punya yang score tu Sydney Cabral tu main untuk Sporting Lisbon. Dia punya right back. Okay, by the way, knockout stage ni kita saw Iran dah knocked out, so macam the Iran versus USA punya ties off, the dream, kiranya that is the ultimate dream tie lah. Netflix worthy. But Messi versus Ronaldo still on. Yes, final kan. Final lah. Final. Only But 4. for the last 16 ni, what would be the dream tie for everyone lah? Yang mana kau nak tengok? Because now German dah out, so German cannot meet France anymore. Round 16 aku rasa the main one would be the winner of Portugal Croatia against the winner of Spain dengan Austria. Gila babi ni. So kalau jadi Portugal Spain lah, the Iberian punya derby. Derby. Damn. Iberian And then aku rasa Brazil, anyone between Cote d'Ivoire dengan Norway would be quite a good match against Brazil because both attacking something there. Tiga-tiga host nation masih ada lagi Yeah. betul. Itu pun factor. Diorang pun factor Diorang kan. dah tak main home dah. Dia tak main Cakap home pasal lah. hosting nation, so I nak US obviously akan menang lawan Bosnia for sure. Obviously Obviously, and then Tahu, akan jumpa betul. tapi I nak Belgium atau Senegal. kalau diorang jumpa Senegal, I nak Senegal kick US out. Just saying. Betul. Mana? Setuju. Oh, I harap trip minggu depan yang masih jadi. Ya tu, sangkut dekat apa border side. Kau repeat benda tu kan. Dia bawa keluar. it Ini pisang ni tak boleh bawa. You will be great. Sambal ni sambal ni tak boleh bawa. Aku tu kalau benak lawan Kanada, Spain, Morocco. Portugal juga. Worry about England lawan jumpa siapa? Congo. Brazil. Democratic Congo England dijangka kalau menang dengan Democratic Republic Congo akan jumpa pemenang Mexico Ecuador. Yes. That will be at Estadio Azteca. Azteca. And that's Estadio Azteca 30 tahun 2 minggu lepas was 40 years 2 weeks ago was the hand of God. Hand of God. Damn. Nampak dengan gol solo. Gol solo juga. Gol solo pun sama. And the goal solo lah. The same match kan? Same Yeah, match. Saudara Khairul Anwar. Aku tak ready dengan benda-benda ni. Kenapa saudara Amar? Saudara Khairul, Ya. baju apa yang awak pakai tu? Inilah baju Lego FC edisi khas untuk Piala Dunia tahun ini. Wow. Apa yang tulis di depan ni? Oh, ini adalah tulisan yang bertulis Lego FC Fan Squad 2026. Saudara Amar, saya pun perasan dekat belakang ada image. Apa sebenarnya tu? Saya pusing. Siapa ni handsome-nya dia? Untuk pengetahuan semua, ini adalah gambar-gambar Kamila. Patutlah handsome. Dan fakta menarik. Artwork dekat belakang ni adalah dihasilkan oleh peminat Lego FC sendiri. Lego FC. Yang gitu-gitu. Kelang kabut. Yes. Let's go Kelang kabut. Saudara Nazrin, ini adalah baju community, dibuat untuk community. Community untuk community. Inilah orang cakap tu. So saudara Amar, bagaimana untuk mereka yang nak mendapatkan t-shirt ini? Untuk saudara-saudara di rumah yang ingin membeli t-shirt yang kami pakai ni, bolehlah imbas QR code di bawah ni untuk pratempah baju yang special ini. Boleh pratempah. Boleh Hebat. Jadi 1, 2, 3. Lego.
satu lagi benda yang akan diperbualkan adalah the penalty shootout. I love this topic. You love this topic, why? So one of the best, or maybe the best player that I've interviewed so far is Emi Martinez. Because Emilio Martinez. to me, because I mean, to be able to interview a World Cup winner, and also as the kind of profile he is, he's such a wild character. As So wild. Like the reason, like sampai football law kena like tukar because of him. Betul. Vulgar character. After having that conversation with him, like I tanya dia like, how did you actually feel understanding that you contributed something to the change of law because of how you are and how you play the game? He's constantly dia kata macam like every single day, I would always look into account on how I can add on value to my Team. profile as a goalkeeper. Oh, okay. So macam what more layer that I can invent? Like like macam to that position, macam it has been played conservatively like that or conventionally like that as a goalkeeper. Apa lagi yang dia boleh yang orang tak pernah buat? That's why people think he's crazy. But I think he's smart. Power dong. So what he said that dia cakap lah, when it comes to penalty shootout, like people always like undermine the psychological factor. So what I did, I signed up for a therapist. I talked to my psychological coach or whatever that he call it, psychologist. Like talk to me in what way, like what's the first thing about dealing with humans or engaging with another human, apa yang boleh buat dia orang koyak Trigger quickly. Correct. So they back and forth and he came out with that, I'm just Patut, gonna be crazy. patutlah dia annoying gila babi. Correct. But did Dia it work? keeper yang paling annoying. Dia boleh siut. professor. Work. Sebab kalau benda ni documented, dia boleh buat satu thesis. Tapi, but it was documented in a way that FIFA kena tukar that law. Yalah, I mean Because of it. well research lah, maknanya sampai FIFA pun research dia punya panai. Correct. That's why I always talk about him as one of the smartest interviewer. Itu sebenarnya Best. alasan dia annoying tu. Alasan dia annoying. Pasal dia jadi annoying efficiently. Betul. No, macam So mana? kalau betul. setakat annoying sakit hati orang, tak Betul, payah. betul. Kau dia annoying, ada Annoying produk untuk dia punya. Ada hasil. Ada hasil. Ada hasil. Dia World Cup pun. Dia hasil lah, dia hustler lah. Hasil demi hasil. Tapi hasil dia dapat kat Messi lah. Messi dapat nama. Patutnya dia menang best players bagi adik tournament tu. Apa dia masa kota? Masa Ya. sepatutnya dia boleh menang. Muani, tapi bodoh bagi Muani masuk ke. Tapi dah pakai. Interesting stats. Ni abang boy punya stat lah. Aku just bacakan je. Ada 35 shootout. Kan 37 lah. 37 lah. 37 shootout. Dah tambah 2 kan. Tambah 2 tadi. Oh ya Jerman. Jerman online. Ada 37 shootout until today since 1982 bila dia introduce. So the first time penalty shootout was introduced masa World Cup 82. 82 dekat Spain. And as apa orang cakap tu, contrary to popular belief, walaupun banyak kata advantage ambil dulu akan menang penalty shootout tu, only 55% in history 56, menang penalty shootout bila dia ambil penalty dulu. So most of the time aku rasa kalau kau tanya banyak players pun ataupun siapa, dia orang akan ambil dulu lah. Sebab mungkin kau ambil dulu, bila kau dah ambil, kau dah score, then it is a pressure. So Set bila pressure. Set betul. Itu yang aku bengkak dengan Morocco and Netherlands tadi. First penalty taker, takers kena ada statement. kena someone experience, kena Dia letak kat Harvard. kena Benda. set the tone tau. Macam you give confidence to your teammates. Awak rasa apa bila Gabriel ambil penalti tu? Yang mana ni? Ni last taker. Kita cakap position. Arsenal. Apa Gabriel dia? Arsenal. Bukan. Tak apa, dia tembak kalah. Kita nak dengar. No, konteks dia positional. Okay. Punya Tak, Gabriel ambil thought first process. kalau kata korang ambil penalty, korang punya style ambil penalty macam mana? Oh, Oh, I love this. So talk. macam I love this abang boy jenis macam sebab main sekolah, abang boy macam style Shearer. Belasah je. So kau tengok macam kebanyakan penalty yang miss, kebanyakan yang sekarang ni ada Target. aku tak tengok Dia berhenti dulu. yang starter. Because of the Yang- speed. Dia stop line. Yang stop. Kebanyakan contoh Messi miss starter je kan. betul. Lepas tu yang tadi Tadi mana? Justin Kluivert. Betul, dia start. Sama Harvard macam tu juga, dia berhenti pun. Bodoh. So aku rasa kau macam mana? Hakimi Adik, je kau bang. punya style macam mana? Aku memang okay. Shearer. Aku hari tu kan aku score penalty kan. Ada orang ada dalam padang Ada cakap, "Dek, kau dah bahan Messi kan? Kau ambil penalti sekarang." Aku So you first, 10 take tak ada. Tak ada itu. Tak ada bukan shoot out. Dia, spot kick Oh, lah. just Spot okay. kick lah. So style kau? Okay. Basically kan, aku tak ambil penalti langsung sebab Tak pernah, dia dah sebab 10 selalu abang years. ambil. 10 years tak ambil. Okay. So selalu abang ambil lah. Dia tak ambil. Orang bahan Messi, okay kita ambil. Ambil. Tengok keeper dulu lah. Okay, aku punya style adalah pandang one side je. One side. So that keeper akan fikir kita sepak kat Aku bagi sana. tepi. Yes. Bagi wrong side. So the goalkeeper is playing chess with you, but also Yeah. higher percentage kalau you not as a penalty regular taker, Susah. like goalkeeper wouldn't like what? Tahu. what, right? Betul, That's the tahu. one, right? Betul. So macam adik memang kau dah predetermine dah kau tengok keeper lo.
Tak, aku akan pre-determine betul. Aku akan, kalau aku dah terlock kanan, aku akan tembak kiri lah. Aku macam kau. Tapi Aku you tak macam kau. rasa ke like goalkeeper akan play that chess with you Betul, juga? tapi Ya, hanya professional goalkeeper je faham dia tu. Correct. Kalau kita main level amateur tak ada. Tu Why dapat not? 11-7 tu ni yang pernah tidak 11-7. You macam mana kalau ni? You kalau you ambil Ali? Hmm. Untuk walaupun tak ambil ke tak kisah habis. Oh, I would go with Panenka. obviously betul. Panenka. Sebab Kalau boleh buat. Kalau boleh buat. Wow. Again, kita tak berdepan dengan professional goalkeeper. Yeah. So they would know like they can be one dimensional, ada kiri atau kanan. Yeah. So like you got to like starter, take left and then you just go straight. And it doesn't have to be laju pun. Panenka does not work. Panenka does not work dekat Amato. Macam keeper tak Sebab gerak. keeper tak dive. Keeper tak dive. Keeper tak gerak. Tak gerak. Kita orang tak boleh buat Main Panenka. Liga Perempuan. Ready nak dive. Bagus kalau dia Tak adalah high score dalam social football pun lawan keeper lelaki pun diorang termakan je. Yelah, dia I tak don't dia know. ada ego lah, It's keeper. harder to They pull. don't dive but they move. Ah. And you just chip a bit, no? Anyway, Amak, kau punya style apa? aku punya don't overthink. Correct. Penalty statistically is 50-50. Does not matter if you shoot high, shoot low. Yang orang cakap macam higher percentage if you shoot high ni apa semua tak ada. Betul. Itu yang macam it's all about mindset. You have to be clear in your mind ni. Macam Correct. kalau kau run up to the ball or collect the ball with a clear mind yang macam okay berserah je lah. Itu yang Ronaldo masa Euro masa dia menang Euro tu dia punya ayat tu paling tepat tu. It's not up to us right now. It's God. He's not wrong. Yeah, it's not up to us. Wallahi. Bila masuk Islam Apa yang nak dibagi tahu? Apa yang nak dibagi tahu adalah just jangan overthink. Ya, cakap pasal jangan overthink and cakap pasal sense of composure. Conversion rate untuk Panenka penalty takers sebenarnya like less than 50%. And usually kalau you see is only high profile footballers yang akan ambil Panenka. That's why tu I pantang kalau I nampak Super League players kita lah ambil Panenka. Aku macam kau even Messi would Tak, like Ellie. be Kalau diverse about it. I geram masa Brahim Diaz buat dekat African Nation tu pun macam geram macam Yeah. Keeper save kan. ya. you know the epitome of Panenka penalty is what? Anthony Panenka. Tak, untuk humiliate. Zidane Zidane World Cup. final World Cup 2006. dia boleh buat Panenka. So lawan tiang Italy. kan. That Itu speaks pun kena volume, tiang. sense of composure. That is balls lah. Composure and confidence. Composure and confidence. So if you do not have the composure and confidence of Zidane, Or maybe they thought they had. Oh, Andre Pirlo lah. Pirlo. Pirlo Ya, tu Pirlo buat gila lah. Sebab itu tapi Pirlo buat dekat Ashraf Hakimi pun buat. yang ni tau. Tak, tapi macam kau cakap lah, it's a game of chance juga. Sebab kalau kau tengok professional macam Ali cakap pun, the reason kenapa Panenka 50% berjaya because everyone's assuming keeper akan dive ke situ. Tapi kalau macam tiba dia macam dia dah tengok, I'm pretty sure dia dah study Yeah, something like that lah. correct. Because for keepers pun, because all the notes, right? Like on the notes, it's always like the percentage rate of like kenapa dia punya tendency goes to the right or left. So sometimes they would also like play that chess with you in terms of kau kan ingat aku akan go for your tendency, but this is the game that you're gonna go against your tendency. So he's gonna go. So Betul. it's just Betul. aku punya advice lah kepada orang yang nak buat Panenka ni, jangan buat. Because it's not worth it. The payoff is not worth it. Kalau kau score, yes. Kalau kau score in final of the World Cup, that's something good lah. Kalau kau just score macam a normal Panenka penalty masa group stage punya, orang macam okay, kau low pressure tak ada apa. Tapi Aizal rasa But if you miss, you will look like a bloody fool. Tapi kalau dia score, dia punya impact dia lebih daripada score penalty biasa. Yalah, tapi Sebab you ridicule the keeper. Tapi kalau kau miss, lagi kau macam So the reward Double kau tahu so tak? reward dia pun double lah. High risk, high reward. High risk, high reward. Yeah. Tapi kalau tapi kalau kau tengok dalam World Cup punya conversion rate, the ones yang 100% yang tu is actually at the top third of the goal kat atas. Top corner. Top corner of the goal. Setakat ni dalam aku tengok dalam otak ni ada kata most of the attempts yang atas tu akan none of them have been saved. But tadi kalau kau perasan Tadi bonus save. Tadi bonus save. Sebab aku rasa tu Yeah, but macam that's not pelik. top corner lah. Tu sebab dia tinggi also. Sebab Dia tinggi, just ya. Dia macam tak dive. And then dia tak dive. And also Dia tak dive. that ball wasn't fast Kenapa I rasa the percentage yang tinggi dekat top corner tu is because of the speed and also because of the placement. How can you like it covers both already? Yeah. Abang sebagai scorer yang selalu score, Kau Okay, bela game aku satu dimension. Okay, aku bagi tahu kalau korang nak tengok keeper, kalau aku sepak mati, aku akan sepak belah kanan keeper sahaja. Aku setiap dive je. kali Why? aku akan Sama. training, aku training Sama tempat je. yang sama. Aku akan training dengan volume, dengan shooting ni volume. So it's either bola tackle goal low ataupun go top corner. Tapi memang belah kanan. Memang belah kanan keeper. So aku
Aku left footer. So aku akan sepak bola ke belah kiri aku. So kalau dalam Lego FC ni, walaupun I tak kenal semua players, so kalau ada penalty shootout, who will be the first, second? Okay, ya, tunjuk yang nama yang Dia dekat meja sini lah. I bagi tahu lah. Kena bagi Dia konteks. dalam Lego FC ni tak ada orang yang skor melainkan 2 ekor ni. Sebab you takkan dapat bola kalau dia minta. You minta lah 1000 kali pun, you open, you minta takkan dapat. Takkan masih ke? Jadi apatah lagi penalty. Tapi penalty shot kena ada 5 orang berbeza mah. Oh tak, bukan shootout. Oh kalau shootout memanglah ni. Tapi kalau dapat penalty tengah-tengah Okay, game so tu. now the question goes to them. 5 orang. Korang memang tak nampak orang lain atas padang? Tak nampak. We are too fast. Kau jawab. Okay, Kita orang lepas, belakang tak ada orang. Itu I setuju, Okay, fair. Tapi to be Setuju. fair sebenarnya diorang nampak. Cuma you need to link dengan diorang lah. You're in the zone. Diorang in the zone. Tapi kalau setakat dia nampak, tapi kau masih 40 yards behind. Betul. Itu je lah sebab tu kita faham, buat kerja kita faham. Itu faham Meli. So left back right back tak ada overlap ke? Tak ada yang Ada. Weh, panas. Ada tapi tak. Cuma kita orang main 4-4-2. Okay, okay. Basically Okay, 4-4-2 ni, dua striker ni, memang ke atas. bila dah bagi seorang, memang seorang lagi kejar tunggu nak gol. Faham. Diamond. Faham. Tapi diorang ni buat kerja senang sikit. I mean buat kerja orang lain senang. Pasal kita dah tak risau pasal attacking dah. Bagi je diorang. So Diorang 11 gol tu bagi 2 lah. bagi 2 je. 5 gol, 4 gol. Tapi Cik. Dia apa? Formation apa? 6-3-1. Tak, analisis aku ialah macam semua orang buat kerja masing-masing. Betul. Itu je. Betul, Dia, betul. so macam kita orang macam Aizat takkan komplain apa ni kalau kau skor kat depan, aku tak kisah. Aku skor ke tak tapi pasti tak. tapi bila kau dah bersama-sama attack kat atas tu dan kau kosong. Aku bagi tau. Alang-alang kau Dia dah bagi. dekat. Dia to be fair dia dah bagi. Adik dia bagi. Aizat. Ada kan? Hampir tu. Hampir gol tu. Baik gol tu. Terus tak nak main. Terus tak main kan? So berapa banyak kali you sub yourself out? Ni abang tak kasih Dah rumah. serik dah. Minta takkan dapat. Tapi serius kalau kau ada okey. Korang ini sajalah just general apa information lah. Aku tak adalah apa sangat pasal bola tapi apa ni basically if you have a team, semua orang ada tahu role diorang masing-masing, Correct. buat je kerja korang. Correct. It doesn't matter apa yelah orang yang score, orang yang assist tu dia akan dapat. They will get the limelight lah. Tapi sebenarnya at the end of the day, you want the team to win. Correct. Tu je. Konteks perlawanan. Tapi kau dalam macam dah seorang dapat 5 gol, so the 6th one maybe dia teammate tu nak lah bagi lah Itu yang geram tu. So you geram lepas 6 gol. Dia tak ada consolation goal lah. Dia dah bawa dia dah one. skor 5. And then okay. Itu yang aku geram tu. Nak continue lagi lah. Kalau korang nak tahulah macam ni my opinion kenapa Malaysia tak boleh advance into this ni kan. Because of this simple mentality. Tak cukup tamak. Tak bukan cukup tamak. Maknanya tak semua orang nak jadi star. Dia kena semua orang ambil role masing-masing faham, and faham. own it. Kalau korang rasa macam every time nak score, lepas tu macam kau tak macam mentality ni bagi saya tak setuju. Macam kau tak passing aku apa ni, aku tak nak main dengan kau. Dorang score. Yang penting your attacker score. Kita ni postman tu. Contoh terbaik macam dalam World Cup ni is Messi lah. Betul. Tapi itu betul lah. I want to it's very interesting coming from Ronaldo fan. In fact Ronaldo pun sama. Like macam in Portugal at one time tu, his role is to just score. Ya, Yeah. pas Sama juga Ronaldo. macam Messi. Messi pun Sampai sekarang. Correct. Sampai Tapi sekarang. it's not the same, the conversation untuk Ronaldo tak sama untuk Yeah. season ni. Tapi I tahu korang dah unpack, saya tak nak unpack dah. Yeah. Just like But I think those two are exactly the same. The perfect example lah. if a Maknanya team can be set up and revolve around a player and it Betul. makes sense and it give you 3 points, why are you complaining? Why are you complaining? I'm not complaining. I'm kidding. Dia selalu ni. I complain bila dah macam skor 5 gol. Atau aku penat lagi sampai atas. Penat tau. Bukan aku. Betul. Bukan aku. Untuk Amar macam tu. Bagi Aizat macam Tak habis. I tak kisah. Macam for me is like macam I will make sure yang korang dapat score. Okay. If my role is the midfield, I will make sure yang Boleh lah, korang ni akan kan. dapat bola. Bahasa ni macam cantik Cik. Because dia nak puji ala-ala. Betul. Ah, Ada gol yang adik skor. assist je Ah. kalau Yelah sebab dia pastikan kau memanglah kau Chance puji. created. Itu cakap budak-budak yang muda yang macam okay, let's say kalau ada budak yang tengok nak main bola kan. Tak semestinya korang kena score, korang kena assist untuk main bola. Aizat, I tak rasa advice tu hanya untuk orang muda sebab I tengok Friday Night League kalau yang pakcik-pakcik tu, uish, macam menang 20,000 kalau dia orang tak dapat passing. Tak sebab apa ni basically kalau korang striker korang score lah. Tapi kalau korang macam defend atau left back atau right back yang macam tak ada opportunity sangat untuk score, Yeah. just do your job. That was not your role. primary So role. bottom line, do your job.
Do your job. Do your job. And everybody will have fun. Trust me. Kita orang press kot kat attackingnya. Betul. Itu 11 gol. Betul, Press kat betul. depan tu. So again dia punya kesimpulan dia jangan minta bola daripada dia orang. Dia tak dapatnya. Tak payah lari lah. Lari kena untuk open space untuk kita orang score. Open space. Itu je lah. Betul, kita orang score. Itu je lah aku punya role. Tarik orang. Open space. Minta jangan. Betul. Minta boleh. Minta boleh. Minta boleh. Tapi jangan fikir dapat lah. Bagi decoy. Decoy. Decoy lah, betul. Decoy. Dia create. Jadi decoy je kita ni Zat. Tapi fikir je bang. Diorang takkan score kalau kita tak bersing kat diorang. Betul lah. Betul. Okay. Lepas ni try lah. Korang striker, aku belah midfield. Tak nak. Try reverse dulu tak boleh. Okay, also in this tournament ada biasalah every tournament ni akan jadi tempat young players untuk menonjolkan diri atau introducekan themselves to the world. So this World Cup is no exception. Yang nama-nama yang ada dekat list ni yang aku tulis Ayub Bouadi from Morocco, Ibrahim Maza Algeria, Chris Inout Cote d'Ivoire and Ryan Brazil. Kenapa Diomande tak ada? Diomande kita Diomande- kita dah Oh, dah sembang dah sembang Oh, tu okey. dah. Dia mana muda? 19. Dia paling muda dalam kota dia. 20 Your fault. Cik, your fault. Tak, dia dia dah Diomande dah ada sembang. lagi kita discuss tu dah. Okey. Dah shout out lah. Dah Okay. shout out. Ni ada one. Okay, masa ingat first World Cup punya podcast kita first game dah main tau. So aku ada impress kan. Korang semua cakap game bosan Mexico, South Africa. Oh, Tapi aku betul, tengok betul. seorang je dalam game tu. Mbukazi. Richard Mbukazi, betul. Siapa? Defender, Mbukazi. center back. Mbukazi, dia punya Okay, center back. dia orang main 5 back. So South Africa. apparently dia 20 bila tahun. attacking dia akan main left back. Dia akan main role dia left back yang agak traditional and dia boleh cross weh. Dia macam kalau kita tengok dia boleh jadi left back lah. Mbukazi. Mbukazi. Ni betul. Mbekazeli 20 tahun. Umur 20 tahun. Main macam Chicago Fire. Orlando terror Pirates. gila. boleh So orang semua cakap dia ni memang next big club lah. Memang Next big. Europe Memang lah, Europe yes. memang. Tapi masa lawan Canada memang dia terror gila. Oh. Banyak last minute save. Ha. Dia ada that determination. So aku rasa Tapi dia player-player ni susah nak dapat apa tau? work permit. Work visa. Alah, work permit. Another mention is 19-year-old juga, apa ni, center back dekat Croatia. Apa ni, Luka Vlahovic ke apa nama dia? Luka. Dia tu pun one to look out tu juga lah bagi Zat lah. Semua pergi EPL lah. Macam mana? Ha? Tak tahu lah yang, maybe. yang Ayub Bouadi ni dengan cerita Man City lah. Kan dia baru sign Elliot Anderson kot. Tapi Tengok, amazing tamat. Gana sangat tu. Actually Ibrahim Maza ni aku yang masa the last game masa dengan Algeria Austria tu power Tiba-tiba. tu. Ni Ryan sama. Dia buat 6 Ryan form ni Ryan. semalam. Ryan pagi Baik tadi. gila. Ryan pagi tadi. Baik gila. Memang Ryan Aku tak rasa. Ryan Cherki yang power. So dia apa? Dia kat Bournemouth satu season. Lepas ni satu Ah, season. Aku tak rasa dia stay Bournemouth. Takkan stay ke? Dia kurang keluar. Dia kurang chance. keluar. Baik sangat dia tu. Baik sangat. Actually Chris Inout yang Cote d'Ivoire ni pun power juga. Dia main team mana dah? Dia yang cover banyak dia ni. Ground What's Dia his ground. position? Dia Chris. midfielder. Kalau He's korang to- Nombor 8 dia yang rambut macam predator. Ya. Nombor 8. Macam Power tu. Power. Lawan Betul, Timur betul. power gila. Aduh. Okay, speaking of which, just nak tanya soalan kat korang, trivia question. Trivia The last edition World Cup Qatar, siapa best youth young player award yang menang World Cup? Oh, is it not Spain? Enzo Yaman Fernandez kan? Laman. Enzo. Enzo tu muda dah. Kalau kau tahu Enzo tu muda Dia muda. Sekarang 25. Lepas tu dia pergi Chelsea Chelsea. Januari kan? Yes. Terus he went 2023. Yeah, it was the big transfer. It So was because really apparently big. macam the was supposed to be The big deal what lah. a flop. What I mean not Tapi him, dia not dekat him, Argentina dia boleh not main. him as a player, not him as a player. Tapi dia dekat Chelsea tak bad. Just the career, Betul. the The path. career, What was adalah. supposed to pick up right away after the World Cup. So kita dah tahu Ayub ni gimana lah Chelsea ni. Zabi Alonso kan? Granit Xhaka Tapi lah. Xhaka tu. Granit. Dia nak sign tu. Granit dah sign. Wah, Granit reunited dengan Zabi Alonso. Betrayal untuk Sunderland. Diomande pun dah cakap pergi PSG. PSG. Dia So maknanya siapa keluar kalau dia mandi begini? Bakola lah, Bakola. Bakola Arsenal. Hei, relax. Best. Relax. Dia pun Best. Best On the sumpah. list lah. dia cakap Lee Kang In pun nak transfer kan? Betul. Liga ini sama. Lee Kang In, lepas tu Bakola. Okay, APL kita cerita nanti masa Dah habis World Cup nanti. Dah habis World Cup nanti kita orang akan mula sembang pasal APL. Sekarang ni kita masuk World Cup balik. iShow Speed punya broadcast rights knockout stage. Korang tahu tak pasal this What do you mean he So, got it?
So for the first time ever, a YouTuber got the full broadcast rights to the knockout stage. So maknanya dia boleh broadcast, dia boleh pandang ke Dia boleh pan the Padang. padang. Tapi betul je kan. Ya. Tapi hanya dekat dia So it's punya like kamera watch je. live watch along party with him ah. lah. Betul. Oh my He can be at god. the stadium and he can pan live. the Contoh kalau CR score dia boleh rakam CR score dalam live. So show speed ni pun banyak juga game dia tengok. Dia orang yang paling tinggi kan, highest paid Correct. untuk promote World Cup. Correct. Even the anthem, right? The anthem, dia Lagu tu. punya anthem punya views for the anthem Lagi surpass- banyak daripada Shakira. Dia ni Surpass, dia ni penting untuk budak-budak. Nak bagi Gen A ni tengok. Lepas tu kan ada video yang masa Messi score tu dia nangis ke? Ya. Dia bukan menangis, Tapi dia macam sebenarnya- dia Sebenarnya paling penting ialah dia selalu advocate pasal Palestin. I also feel like it's so nice to have a good character out of him. Faham tak? Betul. Like, macam Betul. you don't get that a lot. So yeah, happy Tapi for him. cara dia tengok bola dan support bola tu aku kurang setuju lah. Kalau itu nak mendidik budak-budak tengok bola. Tak adalah dia tak. Penalty CR. Ya, Betul. Dia CR sampai mati weh. tak Kau nak. tengok dekat apa Ballon Ya, d'Or punya kan, bila kalau ada bocor. itu dia memang. Tapi dia entertaining lah. Dia ni lah, okey lah. Karakter. Amboy, muka blur kena blur kat TV ni apa Amboy? Oh, ni yang Korea punya. Korea. So dia Myungbo. kontroversi pasal Hyung Myungbo tu. Okay. Hyung Myungbo tu bila Korea Oh my God, crazy lah. out. Korea out. So the actual KBS dia punya half of the screen. dia punya dia report, dia buat macam Blur. tu tau bila Macam dia blur. Criminal. Dia pixelate mamat tu macam criminal something like that. So it became so like macam Tapi viral. okay, bagi aku to be fair, dia nak selamatkan Mamat tu sebelum orang Korea semua attack dia. Sebab apa? Dekat kedai-kedai kat shop Oh, sana, dia crazy dia tak boleh masuk dah. lah. So dia resign. Orang halang dia untuk They're masuk kedai-kedai sana. extremists, no. Siapa yang tengok drama-drama Korea memang korang tahulah betapa gilanya sebenarnya fandom Korea ni. Okay, aku nak cerita pasal Hong Myung-bo. Dia ni adalah seorang captain, seorang legend Korea. Dia yang bawa Korea sampai ke nombor 4. Dia captain Korea pada waktu itu, center back. So macam mana orang Korea boleh before that kau hail dia sebagai seorang king dah. One of dia the only player yang dapat top 3 dalam World Cup best player. Asian. The only. Top 3 Macam dia maknanya the level dia dah world. Dah power And lah. then lepas tu sekarang kau boleh treat dia macam tu. As if macam salah dia pula. Kau kenapa kau tak salahkan Son yang main macam besar lawan dia tu kan. Tapi I rasa Tapi yang dia orang marah tu because dia orang marah because masa lawan dengan South Africa, Son was bench. Sebab dia tak power. Kau tengok game awal memang tak power. Terus tak main. So bising, orang semua bising dia tak buat. Lepas tu ada pula konspirasi lah, tak tahu aku boleh verify ke tak. Konspirasinya the current World Cup record holder playing for Korea is Hyung Myung-bo. So dia orang cakap konspirasi, dia tak bagi Son main sebab dia tak nak Son tapi tu disiasat tau. Disiasat tau. Dia kena siasat. Dah kena siasat tau. Dah polis dah buat ni. pula. Ni kalau drama Korea ni dia dekat Korea dah tengah tengok episod ni, dia tengok macam dia translate, lepas tu dia macam cari apa Instagram korang masing-masing semua. it doesn't make sense. Like macam you like kena resign kan, dia dipaksa untuk resign obviously, right? He was fired lah basically, and then kena censor. Kalau nak guna parallel comparison dengan kita punya manager kat Malaysia yang kalau jurulatih direhatkan masa boleh interview, I'm like how do you feel? It's crazy. It's just different, very very different. Sebelum kita masuk ke Fantasy League, aku nak buat pengumuman. Hari tu kita tersilap announce winner of the first week Fantasy League. Kita announce Leo Saini. So brother ni pun dah semangat lah DM aku kat belakang-belakang nak claim hadiah. Tapi sebenarnya kita salah tengok, bukan dia yang menang. So seorang lagi pemenang dia adalah, So kita nak bagi Leo Saini apa pula? kita bagi dia tepukan gemuruh lah. Weh, ni scam namanya. Scam. Ini tapi Fatino, aku ada moto hidup baru lah. Life is short. Scam. Tahniah Leo Saini kerana nama anda disebut dalam podcast ni. Cakap Tak salah apa, dia tak menang ke ataupun tak, dia memang tak menang because the thing is bila dah habis game tu, aku tengok bila dah habis the first round, aku tengok the league, nama dia memang paling atas. Tak update lagi. But dia tak update macam Yang latest one. yang macam Bonus point extra. Kan Bonus ada point. kan kalau kau tak masukkan player kau kalau player dia kau naik, kosong, dia akan macam automatic substitute. So dia tak tambah lagi the ni points. Okay lah, honest mistake lah. Honest. Tak apa-apa salah Kama. Ahmad tak boleh tunjuk kat Abang Boy.
Not my fault. Okay, first week pemenang dia adalah Syamil Iman. Tengok tim dia Syamil jap. Iman second tak ya lele. Second week Coach Zakwan. Baik kot. Aduh, pecah kalah. Coach Zakwan dengan Syamil Iman sila ada. Ya, round 3. Tiga kita. Lagi tu. Sedap gila nama Pecel Lele FC. Round 3 Kuku Besi FC. Oh, diktator. Tahniah kepada tiga-tiga nama tadi. DM kita orang untuk claim hadiah mingguan T-shirt Fansquad 2026. Untuk yang nak masuk lagi still boleh. QR code dekat bawah ni korang boleh join sekarang sebab kita orang kira pemenang mingguan bukan pemenang overall. Keseluruhan. Pemenang mingguan. Oh, so Dan- every week dapat hadiah. Yeah. So every week kena tune in. Betul. Thank you Ali. Thank you, Ali. Sambung. Sambung. Kita sambung yang lain bawah ni. Dan kalau korang malas nak main, tapi korang tak payah tunggulah nak menang t-shirt tu, beli je lah guys. Dah buka dah pre-order kat QR code tu. What she said. Yo. 3299. Exactly. Okay. Kita nak ke prediction punya Okay. segmen. Abang Boy, seperti biasa, apakah 5 game yang harus ditonton pada week Alright. keempat ni? Okay. So aku ada 5 game. 3 adalah still last 32. 2 ni last 16 belum confirm lagi. So pertama adalah Portugal lawan Croatia. Jumaat ni jam 7 pagi. Kedua, Argentina lawan Cabo Verde. Sabtu jam 6 pagi. Yeah. Ketiga, Colombia, asal cakap Colombia. Colombia berlawan Ghana selepas Argentina Cabo Verde. Colombia lawan Ghana Sabtu jam 9.30 pagi. Macam nak Okey. Game keempat adalah tukar sikit. Game keempat adalah hari Isnin jam 4 Brazil lawan Norway. Dan yang terakhir sekali iaitu game kelima adalah pada hari Selasa jam 3 antara pemenang Portugal Croatia melawan pemenang Spanyol dan Austria. Ui, itu best. Itu best. So kenapa Colombia Ghana? Colombia aku rasa not Best. Best. Colombia in form sekarang. What? And Ghana aku rasa they Ada pawang. Tu kena tengok. ni. Pawang Luis Diaz kena santau ke tak? Nanti. Ada botol-botol air kan. Kat belakang gol. Dia buat dia lah. Dia buat live tau. It doesn't have to be the team, it's the people in the stands tu. Tak tahu dia orang buat apa. Tapi yang macam aku pelik dan fascinated is that this time around orang acknowledge that voodoo tu macam benda biasa. Kan? Macam Tuchel buat statement yang macam they Dia have play, dia main santau kan. dia main santau macam Dia main kat Malaysia tu. selalunya benda-benda macam ni macam voodoo ni is like macam tabloid ni story Ya, Yeah, Masika, but also Masika. maybe the faster you accept, the faster you deal with it, you know. kan. No, I think masa Cari jalan African Cup Nation tu yang Nigeria punya coach tu, dia cakap live dekat interview after they lost the game, dia cakap they were doing voodoo. They were doing voodoo. Dia cakap Afcon. and then dia cakap seriously dia bukannya cakap yang Bawah macam kan? he was like how Because it's a norm lah culture diorang. So I nak tunggu FIFA je macam keluarkan rule macam no voodoo or no Yeah, black yeah, magic yeah, kan. yeah. How Baru- can you lah? But that's the thing. Macam orang have been Correct. people are talking about it like macam as if benda tu macam biasa. Tapi bagi aku lah, orang yang speak about voodoo, dia allowing things untuk apa orang Yes. kata so, kalau kalah voodoo buat. Alasan. So ada alasan. So maknanya Macam manager bila Messi je menang apa semua macam banyak tak, alasan. dia cakap betul. Maknanya manager tak boleh cakap pasal benda tu. Correct. Tak boleh cakap. Sama make it macam official. macam dia cakap macam ni lah, dia cakap macam it's not fair the referee buat salah. Kan itu referee manager tak akan cakap sangat kan. So Fans, voodoo pun biar tak tu boleh. biar fans cakap. Betul. Biar kita je sembang. Yang Portugal Croatia tu nampak macam ada gayanya jadi bosan abang boy. Tapi kenapa kau pilih juga tu? Portugal Croatia. Mestilah tengok. Kenalah. Yalah big teams tapi macam dua-dua team pragmatic yang macam Mana? No. I rasa context is either macam like
lawan tu dah best, tapi winner of whatever match akan lawan yang dengan Dengan the next Spain one tu atau pun best Spain juga. lah. Yeah, I mean takkanlah you tak nak tengok Austria Portugal kena menang kick out by Spain or Hey, something. see lah, see. Relax. Right. CR kau dalam tu. Cabo Verde and Argentina because of Beautiful. the Rasa match to you, watch. macam How Lee cakap can lah, you you not kena watch? you kena tengok the story, Betul. the narrative behind Kalau it. you tak nak tengok game lain, like letak tepi one game just name one Cabo Verde player. Cabo Verde. Yes, bila kita Piccolo. semua so go to the keeper. Vozinha. Derun. Vozinha. Piccolo Lopez. Apart from Vozinha. Pico Lopez. Gomez. Pico Lopez. Paling senang nak pronounce lah, paling senang Gomez. pronounce. Biasa ya. Edison. So Pico Silva. Lopez tu dia semua pemain dari diaspora kan. Pico Lopez tu aku tengok dia yang left center back left. Dia memang dia Irish. Dia memang cakap memang Irish. Memang dia born dari Ireland. Dia main untuk team nama kalau kau selalu main fantasy Shamrock Rovers. Shamrock Rovers. Macam lah. Andros Townsend. Bukan. Oi, a bit. And then dia ni best sebab dia baru wife dia sekarang memang ikut dia game. Wife dia macam naik macam caravan dengan anak dia yang baru berusia 8 bulan. Kenapa caravan? Bukan caravan, dia macam travel to watch the game. Travel caravan to lah. watch the game. Tak tahu caravan dia. So wife dia is following him for all the matches. Tapi kalau ikutkan dalam interview dia, wife dia by road. Road trip. Road trip. Such a beautiful So story. anak dia ni baru yang the first kid baru 8 bulan. Oh, dia akan jadi influencer lah dia dengan wife dia. Tapi kalau kau dengar dia kau dengar dia bercerita, dia memang cakap Irish semua something like that. Lepas tu dia sebab he doesn't know Portuguese, so dia kata masa dia communicate dengan Teammates. team dia pakai Creole. So Creole is the Bahasa bahasa dia orang tu lah. Alright, sebelum kita pergi sebelum kita predict, Jauh ya. sebelum kita predict, this is the result of last week punya prediction. Oi, dua. So That Boy dapat 2 point. Aizabang dapat 1 point. I tak tahu nickname you Amateta. Panjang cerita dia. So the third team Amatita and Gas kita dapat 2 points. So total point now is 4, 11 and 5. Yes. Alright, ini adalah game-game yang kita kena predict minggu ni. First game is England lawan Congo. Second game Belgium Senegal. Third game Portugal Croatia. Fourth game Argentina Cape Verde. And fifth game last kali Colombia versus Ghana. Okay. Right, so macam biasa kita break away. Kita buat kita punya own prediction and then we come back and then we That's how decide. it's done. Amak, kita decide after 120 atau 90 minutes? Because Oh, good question. 90 minutes lah. 90 minutes lah. 90 minutes lah. 90 minutes go. sebab kalau penalty. Default scoreline sebab, lah. sebab kita tak boleh predict penalty sebab Ke 120? 120 including extra time but excluding penalty. Alright. Okay? Okay. Okay, jom. Okay. Dah. Okay, jom. Alright, bacakan korang punya prediction That Boy. England 2-0. Okay, kita pun 2-0 juga. Itu kita orang. Sorry. 1-0. 1-0, kita orang 2-0. Oh, sama. Okay, Belgium lawan Senegal. Senegal. Satu sama. Satu sama ke? Satu sama. Satu sama. Satu sama. Satu sama 120 minutes. Betul. Out of curiosity, siapa yang akan qualify? Aku memang rooting for Senegal lah. Aku dah Yeah, Senegal. Senegal. Aizat, Satu sama tapi Belgium. Belgium. nak bonus point ke? Ada Senegal dah terlalu banyak pakai luck dekat AFCON lah. Cukup tu. Kita cakap, Ellie cakap, ini Ellie punya cik. Oh, disclaimer. 2-3. Itu the scoreline yang aku nak tu sebenarnya. You want to manifest lah? Manifest tapi tahu benda tu susah. Portugal, Croatia, That Boy. 2-1. Kita orang 3-1. Oh, yo. 3-1 Confident Portugal. nama? Confident. Dia macam Rafael Leo. down up down out. Ingat Forex Maksud pergi lah. Rafael Leo masuk lambat lepas tu skor. 1-0. Alright, Argentina, Cape Verde. 3-0. Sama ke? Sama juga. Alah, korang yang tidur kita orang. Tak, kita orang menang tanpa bertanding. 3-0. Kita 1-0. Oi! Kenapa lah 1-0? Messi tak main. Bozinia save banyak. Oh, it's gonna be a low score line. Yeah. Low scoring game. And Because? the default, I think goalkeeper would want to leave
his body on the field. Messi could do anything he wants, but he would probably just penetrate one Messi goal. tu free kick macam penalty sia. Dia tak ambil penalty. Dia kena ambil free kick macam je. boleh leret. Another fun fact. Apa Messi ni most free kick scorer dekat World Cup. Tapi I tengok think lah average game main Mesti ada tapi dia. Ada tetapi. Abang dah tapi ya. Kalau every game satu game satu gol baru kira lah. Okay, Dia- 2-1. dia Colombia Ghana. 2-1. 2-1 Colombia. dia tied up dengan Juninho Pernambucano 71. Oh ni overall. Oh ni Yeah. overall international ke? Messi. Aizat 1-1. 1-1. Tapi penalty. Wow. Colombia. Colombia. kita teka dua sama. Okay. Alright, ni adalah prediction kita pada minggu ni. Kita orang akan jauhkan gap lah. Ya. For sure. For sure, confident. Sembang abang. Kau rasa result mana yang Tapi Rizal dengan Dek Boy sama kan? Lebih kurang. Tak Satu apa, last kita kena game lah. celebrate yang apa yang dah ada sekarang. Kita memang dah jauh pun kat kita. kau tahu tak? 2 kali teka betul je kita dah sama level dengan kau, tahu tak? Ya ke? Make sure korang komenkan korang punya prediction kat bawah. Yeah. So korang kalau kat rumah ada prediction masing-masing, korang boleh komen dekat comment section lah. Kalau korang rasa tak puas hati yang kita orang ni being emotional dengan result yang kita orang pilih, korang pun boleh being emotional kat sana. Sebenarnya tak payah betul pun tak apa. Fun je. Kita orang bukan sotong. Kan sotong kan? Hari tu ada ni Yuna share kucing makan makanan tu. Dia share Japan or Brazil. Lepas tu kucing tu pergi kat Brazil. Yeah. Nanti aku share orang lah. Flavor. Dia macam makanan Paul kucing. macam sotong tapi sama je. Macam Allah. Paul. Tapi dia tengah betul sekarang ni. Anyway, Ali, good luck to US. Kita make Thank sure you. good luck to Good luck. doakan. Good luck. Have fun. Pada trip. US akan di-kick out oleh Senegal. Wow. Moga lah. Moga apa travel semua smooth. InsyaAllah. Moga lepas lah sambal ikan bilis dekat custom tu kan. Tak adalah 2 minggu je nak makan sama ikan bilis. Punya. Mana tahu orang Malaysia Tiba ni homesick kan. Alah, tapi Dia dah I UK baru lama nak dah. join. I baru nak join watch party Lego FC. Next time ah. Next time lah. Next time. EPL, Kita EPL. EPL ada watch. EPL. Kita tengok ah. Arsenal MU. Arsenal MU. Apa charity shield? Oh, Charity Shield. Charity shield Arsenal Man City lah. City. Janganlah berangan. Baru nak berangan. Thank you very much. Thank you so much guys. Orang memang power tak tidur apa semua. All the way actually kita semua power. Tak, kita power. Tak sepower. Like tak sepower awak. Lepas ni nak tidur. MVP. Tak Lepas ni nak tidur. So how do you feel after podcast session with Lego FC? Be honest. Tak rasa korang macam like korang stay true to what you guys say about you guys ah. Like disclaimer macam nak proper mamak sembang relax lepak datang sini. Kalau tak dapat datang tengok je lah kat YouTube tu. Highlight. Bangsa highlight. Lepas tu jangan lupa nak pre-order jersey. Saya bab iklan nombor 1. Email invoice sampai. Kepada fan-fan Ellie Famira, jangan lupa subscribe dan like channel kita orang ni. Betul. Betul lah. Betul. Betul. Sorry. As in ada fans ke macam tu. yeah. Tapi Martinelli tolong. Saya dulu. David Luiz lah. David Luiz. 71 dia. No. Tak payah kiss depan. Just kiss belakang je. Macam, tapi you suka Brazil progress. Dia You Liverpool. have to choose. Dia tak boleh. No, it's World Cup. Okay lah. Cium tu korang. Cium. Alright. Thank you very much. Lego. Mampus aku nak kejawabkan polis roadblock nanti dia tanya. Kenapa kau cium? Thank you guys. Thank you. Episod khas Piala Dunia Lego FC diriuhkan oleh rangkaian terhebat 20 juta fanatik bola.